Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Syamsul Danish Andipin Syawal, pelajar tingkatan 3 SMK Ranca-Ranca. Terimalah bacaan dramatik Tok Janggut Pahlawan Kelantan. Jangan salah langkah. Suara lantang Panglima Munas tegas ketika mengajar Mat Tahir, Mat Hasan dan Tengku Saleh berlatih silat. Mereka bertiga begitu tangkas berlawan. Mata Panglima Munas tajam memerhati mereka bertiga. Dia amat berpuas hati. Sudah banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh mereka bertiga. Kemudian dia mengarahkan mereka berhenti rehat. Mereka duduk di pangkin buluh selepas penat berlatih. Tubuh anak muda itu sudah dibasahi peluh. Panglima Munas tersenyum senang. Kini anaknya Mat Tahir dan Mat Hasan serta Tengku Saleh sudah menjadi pemuda dewasa. Ayah cukup berpuas hati melihat kamu bertiga sudah semakin maju. Jadi ayah amat berharap ilmu yang kamu semua pelajari ini digunakan sebaik mungkin. Jangan sekali-kali menggunakannya bagi kepentingan diri sendiri. Pesan Panglima Munas. Insya Allah ayah, kami bertiga akan sentiasa ingat pesanan ayah. Balas Mat Tahir. Saya juga tidak akan lupa pesanan Pak Munas. Tutur Tengku Saleh pula. Panglima Munas! Teriak satu suara. Mereka berempat berpaling ke arah suara itu. Seorang lelaki berlari cemas menghampiri mereka. Panglima, cepat kita pergi ke pekan! Teriak lelaki itu. Ada apa berlaku di sana? Tanya Panglima Munas. Ada orang membuat kacau. Habis barang jualan penjaga dirosakkan. Dia juga berteriak memanggil nama Panglima. Jawab lelaki itu. Mencari saya. Tetapi mengapa pula dia membuat kacau? Soal Panglima Munas kehairanan. Entahlah, saya pun tidak tahu. Jawab lelaki itu. Ayo, kita ke sana, kata Panglima Munas. Panglima Munas, Mat Tahir, Mat Hasan dan Tengku Saleh bergegas menuju ke pekan. Setibanya mereka di sana, beberapa orang lelaki yang tidak dikenali sedang merosakkan hasil jualan penyaga dengan sewenang-wenangnya. Duit jualan penyaga turut dirampas. Hei berdebah! Berani kamu membuat kacau di tempat kami! Teriak Mat Hasan sehingga mengejutkan sekumpulan lelaki itu. Sekumpulan lelaki itu terhenti. Seorang daripada mereka berhadapan dengan Mat Tahir. Mat Hasan pula maju ke hadapan. Kamu jangan masuk campur urusan kami. Berambus dari sini! Teriak salah seorang penceroboh itu. Kamu yang pergi berambus dari sini. Jangan membuat kacau di kampung kami, kata Panglima Munas lalu tampil ke hadapan. Kamu pula siapa? Herdik lelaki itu sambil bercekak pinggang. Saya Panglima Munas, jawab Panglima Munas. Sekian bacaan dramatik dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.